sejujurnya, dulu saya tak percaya tentang public gold. Saya percaya dekat luar sana ramai nak menyimpan tapi takut kena tipu. Sama macam saya, yang mana dulu saya pernah kena tipu dan hilang ribuan ringgit dengan skim tu belagak. Tipulah kalau saya tak trauma. Sampai satu tahap, saya rasa semua platform simpanan itu adalah scam dan meragukan. Sehinggalah saya jumpa public gold. Apa yang buat saya tertarik dengan public gold ni? Yang pertama adalah konsepnya mudah dan straightforward sahaja. Yang mana kita simpan emas, kita dapat emas. Dia tak ada janji bulan bintang, dia tak ada janji nak bagi dividen setiap bulan, tak ada. Dan yang kedua adalah simpanan emas di public gold ni bersandarkan dengan emas fizikal 100%. Di situlah saya mula simpan sedikit demi sedikit. Bila saya dah start yakin, saya rasa saya perlu share dekat orang ramai tentang simpanan public gold. Dan Alhamdulillah, hari ini saya dah memperkenalkan public gold hampir 1,000 orang penyimpan ada saya. Jadi, untuk sesiapa yang senasib dengan saya, korang, public gold adalah satu platform yang legit, yang nyata dan yang penting patuh syariah. Sesiapa yang nak saya bantu mulakan simpanan emas serendah 1 gram ataupun serendah RM100, korang boleh sahaja DM saya ataupun boleh isi detail di dalam beg biru. Boleh follow.